Hai, nama saya Kapi. Saya dari Myanmar. Saya rambut ada masalah. Saya jumpa Profesor Dr. Jas. Masalah pemuda ini ialah kebotakan tahap ketiga, tapi dia cuba mengatasi masalah ini dengan cara SMP, Scalp Micropigmentation. Tapi idaman beliau tidak tercapai. SMP ini telah dilakukan dengan cara yang tidak betul. Sekarang dia kecewa dan dia nak mengatasi masalah ini. Ini saya tak suka, jadi saya datang Gorgeous tanam rambut. Sebenarnya memang patient ni dia tak nak buat pico laser untuk mengeluarkan ink SMP. Hanya bidang hair transplant saja boleh mengatasi masalah untuk mencapai idaman beliau dengan memasukkan graft dengan teknik Smart FUE supaya dapat menutupi kawasan pigmentation ini. Terima kasih Gorgeous.